Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Third Realtors Property Sendirian Berhad. Hari ini saya berada di area lain. Teka-teki tu. Rumah ini sangat cantik, macam resort tau. Okey, so lokasi rumah ini berada di Cahaya SPK. Winnie tak pernah buat apa-apa video daripada selain daripada Bukit Jelutong ya. So, tapi rumah ini really tertangkap saya punya attention. So, at last saya decided keputusan untuk buat rakaman video ini sebab saya nak tunjuk rumah ini kepada anda. Sangat-sangat berbaloi dan sangat cantik tau. So, keluasan tanah dia ialah 40 kali 70. Dia ialah semi-D cluster home. Okey, jarang dapat semi-D cluster home. Dia untuk sesiapa yang nak upgrade daripada rumah intermediate atau nak tukar rumah besar jadi kecil sikit tapi jangan kecil sangat, nak tanah lagi, nak cahaya matahari banyak lagi. Okey, rumah ini memang sesuai untuk anda tau. Okey, keluasan bangunannya agak 3,500 after extension semuanya dan dia betul-betul design macam resort style. Okey, jom ikut saya sekarang, saya tunjuk anda rumah, orientasi rumah ini. Jom. Okey, sekarang saya kat car porch rumah ni. Masih tunjuk car porch sebab car porch ni memang cantik. Ya. Dan rumah ini dah buat ubah suai kat depan sini ya. Lagipun anda tengok side garden dia. Side garden dia sangat besar oh. Oh shit. Ni dia memang ada side garden yang besar macam ni dan area lain. Dia memang resort style lah. Saya tunjuk luar sikit ya. Okey. Modern lah. Jom kita masuk rumah sekarang. Okey, sekarang saya kat dalam rumah ini. Jadi ini adalah ruang tetamu pertama. Ruang tetamu yang pertama. Tengok, dia memang ventilation dia cantik, ya, berangin dan dia memang banyak sliding door, by 4 windows atau by 4 sliding door. Ya. Design ini dia bukan terlampau besar, tetapi dia memang luas. Besar dan luas lain tau. Okey, luas means dia senang letak barang, letak berabot, ya. Ventilation rumah ini sangat bagus. Bertingkap-tingkap mana-mana dan cahaya matahari memang masuk. Ni ialah ruang tetamu kedua. Kita sidang kat sinilah, santai-santai dengan family kan, tengok TV ya. Design ini dia memang cantik sebab dia punya courtyard kat luar. Okey. Owner dapat extension ke atas jadi atas satu bilik lagi ya. Okey. Area ni nampak dia punya lantai tu. Memang resort feel lah. Alright. Ni kat luar dia. Okey, saya nak emphasize dia ialah kayu-kayu ni. Kayu-kayu ini adalah balau dia memang cantik tau. Owner buat extension macam ni. Okey. Ini yang luar dia. See, seluruh rumah memang terang. Lagipun owner dah buat satu area ini untuk silang baju. Okey. Laundry area lah. Alright. Laundry area pun sangat cantik. Letak washing machine kat sini, dryer kat sini. Inilah cluster home. Cluster home semi-D ialah belakang dia memang dekat dengan rumah lain tapi tepi tak ada. Okey, nah tepi tak ada ya. Alright. Kita dah siap tengok luar seluruhnya macam ni. Jom kita masuk balik rumah ni.
Okey, sekarang saya berada di ruang tetamu kedua. So okey, saya jumpa. Ini ialah ruang makan. Terus teranglah, sini ruang makan, sini dapur lah ya. Dapur dia sebenarnya dia kecil tau, tapi owner nak meluaskan dia. Jadi dia jadi satu area sendiri. Okey. Selain daripada ni, dia memang ada toilet kat belakang sini, ada maid room, dan sana ialah area kita keluar untuk laundry. Okay. Alright. Okay, kita dah kunjung luar, dalam, tapi saya belum tunjuk satu area lagi yang semua orang akan tanya. Winnie, mana dia punya bilik tetamu? Okey, rumah ini dia memang luas dan dia sekeliling dia memang terang, cahaya matahari masuk memang cantik dan ruang tetamu dia besar juga. For the elderly room, kalau ada mertua dengan anda, dan memang dia suka bilik ini sebab bilik ini very private and owner dah tutup certain area untuk wardrobe. Dia ada garden sendiri. Jom kita masuk sekarang ya. Okey, bilik kat sini saja. Okey, sebelah bilik ruang tetamu. Jadi area ini very private. Jadi dia memang ada bilik mandi sendiri kat sini. Okey, anda boleh share toilet lah. Kalau tak nak, dia boleh eksklusif untuk bilik ini sahaja. Okey. Nah, tananang, kita masuk. Okey. Sebenarnya setiap rumah kat sini dia memang tak ada window ini. Okey, memang dia dinding saja, tapi owner buat window macam ni. Jadi bilik ini jadi sangat terang. Okey. Jadi area ini dia memang kat luar tau. Owner dah buat extension, buat wardrobe, dan saya kata dia memang ada private garden kat sini. Okey, private garden ini dia memang terang. Anda boleh letak pasu-pasu, boleh letak area alfresco sikit, ya. Dan ini dia connect dengan dining area, ruang makan dia memang connect macam ni lah. Okey, so sekarang anda tahu apa dia, kenapa area itu mana begini? Dia connect dengan ruang bilik tetamu. Okey. Hai kawan-kawan sekalian, sekarang saya berada di tingkat atas ini. Saya memang suka rumah ini sebab no matter what area, apa sudut yang saya tangkap rakam video ini, dia memang terang. Mana-mana sudut saya letak kamera pun cantik tau. Okey. So sekarang tingkat atas ni dia memang ada 3 bilik, tapi owner dah buat satu extension yang sangat praktikal. Jadi rumah ini ada 4 bilik. Okey, tingkat atas 4 bilik. Okey, jom ikut saya sekarang, saya tunjuk anda orientasi tingkat atas ni. Ini yang tangga saya naik tadi. Anda boleh nampak tangga dia memang relax. Full of natural light. Tengok dinding dia pun ada tingkap. Wah, natural light masuk dalam tingkat atas ini. Jadi tak payah turn on light pun dia cantik. Okey, bilik 1, bilik 2, bilik 3. Jom sekarang kita pergi master bedroom, bilik utama. Okey, sekarang saya berada di bilik utama. Biar saya tunjuk lantai dulu. Cantik lantai dia kilat. Okey. Memang luas. Memang luas. Okey. Anda boleh tengok Okey, sudut lain. Kamera pusing. Alright. Ini ialah master toilet dia. Master toilet dia ada bathtub. Jom masuk. Okey, master toilet dia macam serupa hotel tau. Tile dia semua sudah tukar. Okey. Dari dinding sampai lantai semua tukar. Owner dah refurbish. Okey. Dia memang ada toilet bowl kat sana, shower kat sini. Okey.
Jom kita tengok shower area. Okay. Siap dengan rain shower pula. Ini yang kita suka Tak payah upgrade lagi. Okay. Ini toilet area. Dia memang satu bilik sendiri. Dahsyatnya. Okay. Chairman tak siap? Tak payah. Buat lagi. Hello. Alright. Jom kita pergi bilik lain. Dia memang cukup besar lah bilik ni. Alright. Okey, inilah sebelah bilik master room. Jadi bilik ini ialah bilik extension. Owner dah buat extension ini jadi satu bilik. So boleh letak wardrobe ke sini, boleh jadi study room. Okey. Sangat terang juga ya. Okey, kalau anda nak jadi baby room, bilik ini memang boleh hack lah. Saya tunjuk you Sini boleh buka satu pintu. Okey, you buka satu pintu kat sini, so dia connect dengan master room. Alright. Jadi anda boleh jadi bilik baby lah. Kalau tak, boleh buat extension untuk bilik master room. Jadi master room lagi besar lah. Dia ada satu changing room yang besar-besar lah. Alright. Jom, kita ada 2 bilik lagi kat belakang ya. Okey, ini ruang family. Ruang keluarga untuk tingkat atas. Cukuplah, dia bukan besar sangat, tapi cukup untuk kita letak TV, sofa, couch atau study area. Dia memang area. Anda boleh tengok tingkap dia besar-besar. Okey, besar-besar, betul. Ya, dia pun kecil-kecil macam tu. Rumah ventilation ni memang cukup. Winnie dah rakam lama macam ni, tak perlu lagi. Okey. Bilik ini memang bukan bilik berkembar. Jom kita masuk. Okey. Bilik ini cantik juga ya. Setiap bilik dia memang ada toilet sendiri selain daripada bilik extension tu tak adalah. Okey. Tengok bilik mandi dia. Luas. Standard size. Dia tak sempit. Okey. Jom bilik satu lagi, last. Okey, sekarang bilik yang akhir sekali. Walaupun dia bilik tengah, tapi dia ada airwell macam ni tau, ventilation dalam bilik. Jadi setiap bilik rumah ini dia ada tingkap. Dia memang bertingkap. Okey, toilet dia kat sini ya. Serata sama panjang dia dan luas dia dengan bilik kedua tu. Okey. Besar. Anda letak queen bed pun boleh, ya. Okey, kita dah siap tingkat atas ini. So biar saya pergi bawah sekali buat satu rumusan untuk anda apa keistimewaan rumah ini. Okey, jom. Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Ted Ratus Property Sendirian Berhad. Okey, kita dah siap kunjungan hari ini. So sebagai rumusan, rumah ni berada di Cahaya SPK, Shah Alam. Okey, keluasan tanah dia ialah 40 kali 70. Keluasan bangunan dia lepas extension ialah 3,500. Jadi mempunyai 5 bilik tambah 1 bedroom dan dia mempunyai 5 bilik mandi juga. Tingkat bawah ada 2, tingkat atas ada 3. Okey, extension semua sudah siap. Dia memang resort style, penuh dengan cahaya matahari dan ventilation sangat bagus rumah ini. Car porch saya sudah tunjuk ya. Jadi boleh letak kereta 2-3 kat dalam dan depan memang boleh letak 3 atau 4. So memang luas untuk anda kalau anda carikan rumah yang upgrade ya. So ini ialah semi cluster home. Okey, di Cahaya SPK saja dia memang gadet jalan kaki sampai surau Cahaya SPK. Okey, view video ini lagi kalau rumah ini sesuai untuk anda dan sekeluarga anda, tolong hubungi saya Winnie 017-298-1800. Saya akan uruskan kunjungan visit ke rumah ini untuk anda dan sekeluarga anda. So klik YouTube channel saya sekarang, klik loceng itu untuk notification
saya akan notify anda kunjungan-kunjungan yang akan datang. Kita jumpa lagi ya. Koan rumah ini. Koan.